Selamat Hari Guru, Cikgu. Terima kasih. Boleh ke Cikgu ceritakan kenangan manis ataupun cabaran sepanjang Cikgu bergelar sebagai seorang pendidik? Kenangan manis tu banyaklah sebab setiap tahun sebagai seorang pendidik cabarannya berbeza. Setiap tahun, kalau 20 tahun pengalaman, 20 tahun berbeza. Jadi cikgu pandang pada cabaran lah. Cabaran bila kita nak menjadikan seorang murid tu kemenjadian dia. Dia boleh menjadi seseorang yang berguna kepada masyarakat, dia boleh berbakti semula kepada masyarakat, dia boleh berbakti semula kepada ibu bapa. Itu yang cikgu nampak. Itu adalah cabaran setiap guru lah. Sepanjang cikgu bergelar pendidik hampir plus minus 18 tahun, macam-macam cabaran lah. Cuma yang paling cikgu ingat sampai sekarang ni apabila kita sebagai seorang guru disiplin nak membentuk jiwa murid tu. Kita nak dia faham betul-betul apa sebenarnya disiplin yang perlu mereka ada kat diri mereka. Itu cabaran utama lah. Sebab kadang-kadang murid-murid ni dia tak faham. Dia ingat apa yang kita marah tu, itu kita benci. Sebenarnya tak. Apa yang cikgu marah tu adalah sebab cikgu sayang. Cikgu nak terus mendidik mereka supaya mereka jadi manusia yang berguna satu hari nanti. Terlampau banyak kenangan manis dan terlampau banyak cabaran yang saya rasa itu semua adalah pecah rencah dalam kehidupan yang mematangkan saya selama 33 tahun. Antaranya ialah dapat membangunkan para pelajar menjadi insan-insan yang cemerlang di 3 buah sekolah termasuk sekolah ini dan memastikan mereka berjaya dalam segala bidang yang mereka tempuhi. Alhamdulillah. Kenangan manis saya sepanjang menjadi seorang pendidik adalah apabila anak murid saya boleh mengawal diri, mengurus diri sebab saya seorang guru pendidikan khas. Saya tidak ada kelas peperiksaan, jadi seandainya seorang anak murid saya boleh mengurus diri dengan jayanya, boleh berdikari, itu adalah satu kenangan yang manis lah bagi diri saya. Sebab kalau cabaran tu mendidik anak-anak pendidikan khas, kena banyak sabar lah. Saya mesti banyak sabar. Kalau cabaran untuk mengajar anak-anak murid untuk subjek matematik ni, mengajar matematik memang best. Memang best lah. Dapat keseronokan lah sebab itu option saya. Tetapi yang cabaran dia bila mana saya menanda kertas. Waktu exam, lepas exam menanda kertas, itulah dia. Bercakap mengenai kenangan manis Cik Alif, kenangan manis cikgu alami sepanjang cikgu mengajar adalah cikgu berhadapan dan cikgu berjumpa dengan macam-macam jenis karakter murid yang cikgu kena hadapi, yang mana kadang-kadang cikgu kena sentiasa bersiap sedia, tapi anak-anak ini sentiasa menghiburkan hati cikgu. Dari segi cabaran pula adalah dengan peredaran masa sekarang ni, cikgu sentiasa kena mempersiapkan diri cikgu dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran supaya cikgu mampu berhadapan dengan generasi muda sekarang. Apakah pekerjaan cikgu jika cikgu bukan seorang guru? InsyaAllah cikgu akan jadi inspektor polis. Saya nak jadi pelakon lelaki Melayu. Sebelum saya nak cikgu, cita-cita saya nak bisnes. Businessman. Sebelum saya nak jadi cikgu, cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang kontraktor. Buat rumah, buat bangunan. Menjadi kaya dan berjaya. Cita-cita saya yang pertama adalah untuk melanjutkan pelajaran untuk membuat interior designing. Cita-cita cikgu, nak jadi cikgu. Sebelum cikgu memang nak jadi cikgu. Sebab mak ayah cikgu, jadi cikgu memang nak mengajar juga. So itulah cita-cita cikgu. Cita-cita saya memang nak jadi seorang guru daripada kecil. Dan Alhamdulillah sekarang dalam fasa yang nak ke arah menjadi seorang guru. Okay, kalau sebelum ustazah, ada satu perkara yang saya teringin nak buat adalah saya nak jadi DJ radio.
Sebelum Cikgu Harizan menceburi dalam bidang pendidikan, apakah cita-cita cikgu sebenarnya? Okey, terima kasih kepada kamu yang bertanya. Okey, cita-cita cikgu sebenarnya adalah menjadi seorang pegawai tentera. Cikgu, dia ambil madam saya. Cikgu, bekal yang mak saya bagi saya tertinggal. Cikgu, dia tolak saya dulu. Cikgu, saya demam. Cikgu, paip tandas rosak. Cikgu, seatbelt saya tersangkut. Cikgu, tudung saya koyak. Cikgu, saya muntah atas meja. Cikgu, sedap tak saya nyanyi? Cikgu, nanti bagi saya A tau. Cikgu, tolong buka botol air saya. Cikgu, boleh tak nak pinjam duit? Cikgu, saya lupa bawa duit. Cikgu, bawah meja saya ada lipas.